Real man use 3 pedal, tapi kali ni tak perlu 3 pedal lah, 2 pedal pun korang dah boleh jadi real man. Sebab apa? Kat depan saya ada Toyota GR Yaris datang dengan transmission automatic. Kereta ni tahun 2024, warna grey, datang dengan enjin 1.6 turbo, 300 horsepower dan juga 400 Nm of torque. Okey, untuk perbezaan dengan yang sebelum ni punya, korang boleh nampak dekat dia punya bahagian bumper ni, bumper dia berbeza, dan juga kalau korang tengok intercooler dia ada tulisan GR4. Okey, untuk rim pula dia datang dengan rim 18 inci BBS Forge. Lepas tu dia datang sekali dengan clipper GR. Untuk bahagian belakang, perbezaan dia pada dia punya lampu belakang. Korang boleh nampak lampu belakang dia. Hoi, handsome teruk oh. Untuk bumper belakang dia, korang boleh nampak dekat diffuser ni memang berbeza. Jom kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, ini interior dalaman dia. Korang boleh tengok meter dia fully digital, sangat-sangat cantik. Mileage kereta ni baru 6,580 km sahaja. Datang dengan multifunction steering, ada pedal shift. Lepas tu dekat sini ada switch intercooler spray. Lepas tu dia datang sekali dengan reverse camera. Okey, lepas tu dia datang dengan ni dah, transmission auto. Real man use 2 pedal. Korang kena tahu handling kereta GR Yaris ni memang sangat-sangat baik dan power dia memang best. Kalau korang nak pakai FL5 tapi nak bawa santai-santai, korang boleh cuba beralih kepada Toyota GR Yaris ni. Okey, untuk seat pula dia datang dengan seat GR Yaris half leather, ada red stitching dekat sini. So guys, kalau korang berminat dengan GR Yaris yang terbaru ni, korang boleh roger saya Akmal Bun. Okey, ciao.